Ramai Muslim tak perasan logo Portugal ni sebenarnya salib weh. Tapi jangan risau, fan-fan Portugal still boleh pakai jersey Portugal ni sebab dalam video ni Parley akan tunjukkan cara nak buang logo salib ni gantikan dengan logo Portugal yang tak ada salib. So kalau korang nak tahu cara dia, korang boleh follow account Parley Trafish ni dalam yang video ni sampai habis. So jersey ni sebenarnya customer dah try buang sendiri tapi tak berjaya. Nampak ni ada kesan terbakar. Tapi tak apa, biar Parley repairkan. So mula-mula sekali Parley spray dulu dekat bahagian belakang logo salib tu. Dan bila dah spray tu, kita tunggu berapa minit dan kita kasih buang lah logo salib tu. Dan mesti ada yang tak boleh terima kan, ni logo salib kan. Nampak ni, ni kali bukti bahawa logo Portugal ni salib. Dan untuk orang Islam memang tak boleh pakai lah simbol agama lain, salib ke, logo agama Sing ke, tak boleh lah. Macam logo Portugal ni besar betul salibnya. Dan Alhamdulillah lah Parley dapat cara nak convertkan logo Portugal ni kepada versi yang tak salib. Nanti lah kepada Muslim nak pakai jersey Portugal yang tak ada salib. So guys, tim apa lagi yang pakai salib macam ni? Cukup komen dekat bawah.